Assalamualaikum. Kisah kali ni berkenaan pasal berbola api yang berterapung di awang-awangan. Kalau di Kedah disebut sebagai hantu tenggelung, kalau di Indonesia pula disebut sebagai banas pati. Kisah ni dikongsikan oleh Akil yang berasal daripada Perak. Kejadian ni apa yang dilihat oleh mata kepala si Akil sendiri pada tahun 2009. Setiap perkongsian ada mistiknya. Semenjak Akil ni di bangku sekolah rendah lagi, ayah kepada si Akil ni selalu berpesan kepada si Akil. Akil, kalau hang nak keluar malam boleh saja, tapi dengan syarat hang jangan pergi di satu kawasan. Kawasan yang dimaksudkan oleh si ayah Akil ni masih lagi di dalam kampung si Akil. Dan kawasan tu juga adalah merupakan jalan shortcut nak pergi ke kampung sebelah. Jalan shortcut ni dia hanyalah muat sebiji kereta saja. Kiri dan juga kanan kawasan tu dia adalah kawasan yang lapang. Dan kawasan tu juga memang jauh daripada rumah orang yang lain. Kalau waktu siang, orang selalulah guna di kawasan tu. Kecuali bila di waktu malam, memang sunyi sepi. Dengan kawasan tu tak ada tiang lampu. Sebenarnya kalau nak pergi ke kampung sebelah tu ada dua jalan. Yang pertama itulah jalan shortcut yang ayah kepada si Akil larang si Akil lalu di kawasan tu di waktu malam. Jalan yang lagi satu, jalan tu memang jalan yang besar. Jalan tu pun dia kira muatlah 2 biji kereta kalau nak lalu. Tapi kalau orang selalu guna dekat jalan yang besar tu, memang jauh sikit lah kalau nak pergi ke kampung sebelah. Lalu Akil ni pun dia bertanyalah kepada ayah dia. Ni ayah, kenapa cik tak boleh nak lalu dekat kawasan tu bila malam? Kalau hang nak tahu cerita sangat, hang pergi tanya Pak Hasan jiran kita ni. Ataupun hang pergi tanya dekat Pak Lang hang sendiri. Pak Hasan dan juga si ayah Akil ni memang rapat lah. Setiap kali di waktu petang, mereka akan pergi ke court badminton. Kadang-kadang tu main badminton dan kadang-kadang tu mereka main sepak takraw. Satu hari yang si Akil ni bertemulah dengan si Pak Hasan. Dan yang si Akil ni bertanyalah kepada si Pak Hasan. Ni Pak Hasan, nak tanya sikit boleh tak? Lalu Pak Hasan ni pun kata balik dekat si Akil. Nak tanya apa? Ni Pak Hasan, Pak saya kata dekat kawasan lapang jalan shortcut nak pergi ke kampus sebelah tu, dekat situ awaknya ni Pak Hasan. Lalu Pak Hasan ni pun dia buka lah cerita. Satu hari Pak Hasan ni balik daripada kenduri di kampung sebelah tu. Dan masa perjalanan nak balik, Pak Hasan tu ikutlah lalu jalan shortcut tersebut tu yang kawasan lapang. Nak jadikan cerita, masa tu malam dan Pak Hasan ni menaiki motosikal. Bila Pak Hasan lalu saja di kawasan yang lapang tersebut, Pak Hasan ni ternampak dekat kawasan yang lapang tu tiba-tiba bercahaya daripada jauh. Bila si Pak Hasan ni perhati dengan betul-betul, rupa-rupanya bola api tu tengah berterapung nak menuju dekat si Pak Hasan. Lalu Pak Hasan ni pun dia cuba pandang balik ke arah depan. Dan Pak Hasan ni pun dia abaikan apa yang dia nampak tadi. Pak Hasan ni pun teruskanlah perjalanan dia sampailah ke rumah. Lepas tu tanya si Akil, ni Pak Hasan nak tanya lagi lah, benda tu tak ikut balik rumah ke? Kata si Pak Hasan, lepas aku tengok ke depan tu aku tak tahulah dia ikut aku sampai ke mana. Cerita yang selanjutnya, yang si Akil ni berjumpa lah dengan Pak Lang dia. Ni Pak Lang, cik nak tanya sikit lah. Bapak cik kata Pak Lang pernah nampak sesuatu dekat kawasan lapang tu. Pak Lang pun buka lah cerita. Satu hari rokok si Pak Lang ni habis. Dekat dalam kampung Akil, bukan tak ada jual rokok, ada jual rokok. Cuma kedai yang jual rokok di dalam kampung Akil ni, dia tutup di waktu petang. Masa tu dalam fikiran si Pak Lang, dia teringat pergi dekat kampus sebelah. Masa Pak Lang ni nak pergi ke kampus sebelah, dia ikutlah jalan shortcut tersebut tu. Bila Pak Lang ni sampai saja di kawasan lapang tersebut, yang mana Pak Lang ni ternampak berbola api tu tengah melintasi di jalan tersebut. Jadi Pak Lang ni dia brake lah mengejut motor dia. Dan Pak Lang ni dia perhati je benda tu dia pergi ke arah mana. Rupa-rupanya benda tu dia duk terapung lah dekat kawasan yang lapang tu.
Lalu si Pak Lang ni dia teruskan perjalanan dia nak pergi ke kampung sebelah. Bila Pak Lang ni dah sampai dekat kampung sebelah, Pak Lang ni belilah rokok dia. Lalu Pak Lang ni balik semula ke kampung dia. Tapi dia ikut lagi di jalan yang sama. Bila Pak Lang ni sampai lagi di kawasan yang lapang tersebut, rupa-rupanya benda yang bola api tersebut tu duk tengah terapung di kawasan jalan tersebut. Pak Lang ni dia bawa motor macam tak ada apa-apa. Dan Pak Lang ni pun dia teruskanlah perjalanan dia sampai ke rumah. Dia anggapnya bola api tu macam tak ada apa-apa. Di cerita yang lain lagi, satu hari masa tu lepas habis kenuri kakak kepada si Akil, nak jadikan cerita, saudara si Akil dikenali sebagai Fizul. Masa tu malam dia ni nak balik ke Ipoh. Dan dalam masa yang sama, Fizul ni kehabisan rokok. Lalu Fizul ni tanyalah kepada si ayah Akil, kedai mana lagi ada buka sebab nak beli rokok. Ayah Akil ni bagi tahu kalau hang nak beli rokok boleh, tapi hang kena pergi kampung sebelah lah. Kampung ni kedai dah banyak tutup dah. Si Fizul ni pun tanyalah cara jalan nak pergi ke kampung sebelah tu macam mana. Ayah Akil ni bagi tahu, okey hang kena pergi jalan ni, jalan tu, jalan ni, jalan ni. Nanti hang jumpa lah kampung sebelah tu. Lepas tu hang jumpa kedai color tu, color ni apa semua. Dekat situ lah kedai dia. Lalu Fizul ketika tu dia memandu kereta. Masa tu pula dia seorang. Dia pun lalulah di kawasan yang shortcut nak pergi ke kampung sebelah. Masa dia lalu dekat kawasan yang lapang tersebut tu, padahal dekat sekeliling ni tak ada tiang lampu langsung. Yang peliknya, daripada atas bumbung si kereta Fizul ni tiba-tiba bercahaya. Sampai kan Fizul ni mula terfikir, kereta aku ni tak payah pasang lampu pun jalan dah clear dah ni. Bila si Fizul ni dah melepasi daripada kawasan lapang tersebut, cahaya daripada atas bumbung kereta dia pun turut hilang sama. Setelah kejadian tu, Fizul ni dia pernah cerita dekat ayah kepada si Akil ni. Ketika dia lalu di kawasan tu, tiba-tiba di atas bumbung kereta dia tu bercahaya. Lalu ayah Akil ni pun cakap balik dekat si Fizul, aku pun silap ni dengan hang Fizul. Sepatutnya aku kena bagi tahu kat hang jalan yang besar tu. Ni aku bagi kat hang jalan yang shortcut. Silap akulah ni Fizul. Yang si Fizul ni tanya balik dekat si ayah Akil, awaknya? Ayah kepada si Akil ni pun dia cerita balik, kalau nak tahu Fizul, kawasan tu keras sikit. Yang masa hang kata ada cahaya di atas bumbung kereta hang tu, aku rasa berbola api tu, hang tu tenggelung lah kot. Nasib baik saya tak nampak berbola api tu, kata si Fizul. Cerita yang selanjutnya, yang ni Akil sendiri nampak dan Akil sendiri melihat. Pada tahun 2009, Akil ni dia ni dah tingkatan 3 ketika tu. Nak jadikan cerita, satu hari Akil ni dia pergi dekat kampung sebelah. Ada kawan kepada si Akil ni ajaklah si Akil main PS dekat rumah dia. Ketika tu pukul 11 malam. Masa tu Akil dia nak balik ke rumah naik motor. Lalu Akil ni pun dia ikutlah jalan shortcut tersebut. Bila sampai saja di kawasan lapang, Akil ni mula terfikir dan mula teringat pesan ayah dia. Padahal dah sampai ni. Dengan secara tak semena-mena, tiba-tiba Akil ni terpandang ke arah kiri di kawasan lapang tersebut tu. Kata Akil memang real. Ada satu berbola api duk tengah terapung di awang-awangan. Masa tu Akil ni tak mampu nak kata apa-apa lagi. Akil ni dia cuma mampu perah throttle motor saja sampailah ke rumah. Keesokan hari tu Akil ni tak dapat pergi ke sekolah. Pasal apa? Dia mengalami demam selama 3 hari. Disebabkan Akil ni pertama kalinya nampak benda-benda makhluk halus macam tu. Akil ni pun dia pergi cerita lah dekat kawan-kawan dia. Sampailah jumpa satu orang. Nama kawan si Akil ni dikenali sebagai Khairi. Merupakan budak yang nakal dan juga merupakan budak yang berani tak bertempat. Bila Akil ni cerita, Khairi ni pun dia kata balik dekat si Akil, menipu ya kau. Lalu si Akil ni pun betul terang lah dengan si Khairi. Betul Khairi, aku nampak si Khairi ni dia rasa berminat nak jumpa dengan makhluk berbola api tersebut tu. Dan Khairi ni pun kata balik dekat si Akil, dekat mana kawasan tu? Hang tunjuk dekat aku. Jadi yang si Akil ni pun bagi tahulah dekat kawasan lapang tu, jalan shortcut antara nak pergi ke kampung sebelah. Lepas tu si Khairi ni dia boleh jawab balik dekat si Akil ni yang macam mana tau. Tak apa,
nanti aku pi. Yang si Akil ni tanya balik dekat si Khairi, hang nak pi bila? Aku nak pi malam ni juga. Sebenarnya yang si Khairi ni ajak si Akil temankan dia, tapi Akil ni dia memang tak mau lah. Lalu si Khairi ni pula dia jumpa kawan dia lagi seorang tu, kita bubuh pilah sebagai nama dia Mat. Mula-mula si Mat ni pun sama juga, dia tak mau ikut si Khairi ni. Tapi Khairi ni buat perjanjian dengan si Mat macam mana tau? Mat macam ni je, bila sampai dekat kawasan tu, hang duduk jauh sikit daripada kawasan lapang. Tak apa, kawasan lapang tu biar aku pergi masuk. Nak jadikan cerita, memang sungguh mereka berdua ni pergi di tempat kawasan lapang tersebut. Masa tu mereka berdua pergi dekat kawasan lapang tu hanyalah jalan kaki, seperti yang dijanjikan lah. Yang mana si Khairi ni masuk dekat kawasan lapang tersebut, sedangkan yang si Mat ni dia duduk jauh sikit daripada kawasan lapang tersebut. Bila dah sampai dekat kawasan lapang, si Khairi ni dia mulalah mencabak-cabak. Weh, bola api weh, keluarlah. Walaupun Mat ni dan juga si Khairi ni jarak mereka memang jauh, tapi Mat dengar dengan jelas sambil si Khairi ni menjerit-jerit. Mula-mula si Mat ni lah yang perasan. Laju tak lajulah benda tu bergerak. Tahu-tahu ada saja dekat atas kepala si Khairi. Masa tu Khairi tak nampak tau. Bila dekat kawasan tu dah jadi bercahaya, Khairi ni dia terpandang ke arah atas. Rupa-rupanya bola api tersebut tu tengah terapung atas kepala dia. Bukanlah bola api tersebut tu terapung betul-betul atas kepala si Khairi, tak juga. Benda tu pun dia terapung tinggi lah. Masa tu Khairi yang tadi dia cakap besar, bila dah berhadapan dengan benda tersebut tu, dia jadi terkejut. Lalu si Khairi ni pun apa lagi lari lah. Rupa-rupanya semasa si Khairi duduk tengah berlari tu, benda tu ligan si Khairi. Mat ni nampak daripada jauh yang Khairi ni sedang berlari. Mat ni pun apa lagi lari juga. Cuma dalam cerita ni Mat lari tu dah ke depan dah, sedangkan yang si Khairi ni duk masih ada kat belakang lagi. Bola api tu ikut si Khairi sampai ke rumah. Masa tu adik-beradik orang tua si Khairi ni jadi heran lah, pasal apa bola api tu tiba-tiba ada pula di halaman rumah si Khairi. Sekejap ke kiri, sekejap ke kanan, sampai kan orang tua kepada si Khairi ni terpaksa call kawan dia untuk halau benda tu keluar daripada kawasan rumah si Khairi ni. Bila kawan kepada ayah si Khairi ni datang, dia pun halau lah benda tu dan hilang di kawasan halaman rumah si Khairi. Orang tua kepada si Khairi memang syok sangatlah yang si Khairi punya angkara disebabkan berbola api tu boleh berada di halaman rumah si Khairi. Semenjak daripada situ, Khairi ni dia masih buah lagi. Cuma dia dah tak berani cakap besar lah. Pada tahun 2014, kawasan yang lapang tu dah dibangunkan. Dekat sini Akil tak ceritalah kawasan tu dah dibangunkan jadi rumah ke, jadi pejabat ke, tak tahulah. Dan semenjak itu jugalah orang kampung ni tak jumpa lagi berbola api tersebut tu sehinggalah kini. Okey, sampai di sini sajalah perkongsian untuk hari ni. InsyaAllah kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum.